sebelum ni Ustaz tak kenal lagi. Sebab huruf-huruf tu bila belajar dengan Ustaz Fiduh tu baru kenal sikit-sikit. Yang ni lagi mendalam lagi. Nak kena praktik yang Ustaz lah. Sistem ni lagi mendalam. Ustaz Fiduh tu dia pergerakan dia tak ada. Dia cuba cerita satu-satu huruf kan. Yang ni dia pergerakan, dia ada pergerakan, lepas tu dia beritahu contoh dah sikat, contoh dah kemah, apa dia kemah, baru kita kemah tu kemah, sikat, baru kita pergerakan tu. Sistem tu lagi mendalam. Kita dah usia ni Ustaz, nak kenal satu huruf tu pakai masa Ustaz. Kenapa? Kadang tu kenal huruf tu, kena 2-3 hari dia lupa pula sebab Quran apa dia kena rajin baca Ustaz. Kehendak saya ni memang alhamdulillah Tuhan makbul apa yang saya nak. Sebab apa, pergerakan saya pun taklah jauh. Lagi kos saya pun taklah tinggal mana Ustaz. Daripada saya belajar kat sini lagi kos dia lebih rendah daripada saya belajar ulang alik tu Ustaz. Saya nak sistem macam ni Ustaz Haraki ni memang lama dah Ustaz, tapi tak jumpa. Alhamdulillah kita bersama berdoa boleh jumpa Ustaz. Dekat saya ada mengaji tapi sistem tu tak sesuai dengan saya sebab saya usia dah lewat. Baca Iqra saya pun makan masa. Saya ingat Iqra ni makan masa, tapi kalau dengan Hariki ni tak ada masa. Dalam masa 2 bulan tu insya-Allah boleh kenal huruf vokal konsonant, mesti insya-Allah mesti dia kenal. Ustaz Hajar pun simple, tak ada tekanan apa, relax, enjoy. Macam tu Ustaz.